Kita menggelegak, kita masukkan pakai ori yang kita rebus. Tapi nama kita putih sebab apa? Kalau kita tak rebus betul juga. Jangan lupa subscribe, klik like dan juga klik loceng. Larat ke cu? Ya Allah kesian lah cu, berat cu. Kalau turun bukit, kena hati-hati. Kita tak menang lagi. Memang dia takkan menang lah. Acu pula jalan. Kamu ni cakap apa pun tak dengar. Kalau jatuh, jatuh. Wah, tepi tinggi lah. Aisyah. Nanti jap. Oh ya. Rasanya. Kita nak satu meja. Sini minggu depan dah masak dah. Rakam pula. Alah, hang pula dia tak boleh tekan. Shit. Bestnya benda ni, pen ni, periuk ni, dia punya ni boleh tanggal tau. Okay, nak letak, nak tanggalkan. Tanggalkan, macam Mina nak buang air ni kan. Nak masuk sini. Boleh nampak tak? Ni. Grip kan. Okay, nak boleh angkat. Gitu. So, kita boleh angkat, nak lagi buang air dia sat. Kita pakai air mineral. Mak nak banyak mana, Mak? Mana santan kara? Ina masuk dulu baru Ina pasang api. Nak pasang api lagi. Asam keping. Ui, Mak bawa betul besar lah. Kita tak pakai konyak hidup. Kita pakai serbuk konyak. Lepas tu cili. Yang dah sudah ni. Bawang ni nak ambil separuh sebab kita nak masak, kejap lagi nak masak sardin.
Tunggu menggelegak baru kita masuk pucuk ubi. Lupa. Ina sebenarnya nak masak lemak pucuk ubi tempoyak. So kita letak tempoyak dulu sebentar ya. Letak tempoyak. Ina nak buat masak lemak tempoyak pucuk ubi. Dan menggelegak kita masukkan pucuk ubi yang kita rebus tadi. Nak masukkan pucuk ubi. Sebab apa? Kalau kita tak rebus pucuk ubi dulu, nanti dia akan pahit. Sebab tu kita rebus dulu pucuk ubi. Okay, letak garam secukup rasa. Mak bawa Ajinomoto tapi Ina tak suka Ajinomoto. Ina tak letak. Mak tak ada kat sini. Ina yang masak. So up to me. Mak bawa 3 ketui tomato cherry ni. So kita masuk je. Boleh rasa. Sebab letak tempoyak tu, kalau masam kita kena letak gula. Sekejap Ina rasa. Tak masam. Okay, just nice. Just nice. Pucuk ubi ni dah masak, dah rebus tadi. So dah boleh angkat nak masak lain pula. Mana nak suruh Ina masak sardin. So kita dah masak. Lupa tutup api. Okay. Okay, ketatkan. Nampak tutup dia. Dah simpan nak masak next menu. Next menu. Okay, next Ina nak masak sardin. Simple je lah apa yang ada. Sebab Ina actually terguna asam keping sebenarnya untuk sardin. Tapi kita guna tadi. Mak bawa barang sikit sangat. So, kita masak apa yang ada je. Tumis bawang. Comel kan? Macam-macam aja. Comel je. Boleh buat camping. Dia macam-macam ada. Senang. Portable kita. Dapur Ina tak stabil. Minyak dia ke sana. Sengit kita kat tepi sungai. Kita tumis je lah ya. Ija tak makan pedas. So sardin kita tak letak cili. Tapi tadi masak lemak tu pun tak pedas pun. Guna cili yang tak pedas. Okay. Bawang dah garing. Kita masuk je sardin. Mak apa sardin. Sebab asam keping Ina dah terguna tadi. So Ina akan pakai asam limau. Ina akan pakai limau kasturi. Sebab Ina perah limau kasturi. Tapi belum cari lagi. Sekejap lagi lah ya. Mau jatuh pula dia. Jatuh pun kan. Okay dah. Janganlah masuk daun tengah angin pula. Letak garam secukup rasa. Okey korang, Red Chef ni dah masak. Sekejap dia tutup api. Red Chef ni dia datangkan dengan penutup yang ini. Lepas tu ada 2 lid ni penutup. So Ina nak tukar tutup. Buka ni dulu. Okey, tarik sampai hujung. Pas. So Ina tutup dengan penutup ni dulu. Sebab Ina nak guna penutup tu untuk yang baru. Ni Ina tutup sini. Hai. Bila? Okey. Deja sudah dapat kawan. Kita nak kemas. Kita nak prepare untuk makan. Simple je lauk camping kita. Nasi. Ni Red Chef punya ni mangkuk. Masak lemak tempoyak pucuk ubi dan sardin. Sambil tepi sungai.
Ada pinjam dek, kipas tu paling power tu. Angin dia kuat, bye. Sejuknya. Pinjam lah. Mami tengah panas nampak berpeluh-peluh ni kipas ni. Kipas ni sesuai bawa camping tapi guna siang hari lah. Malam hari kuat mampus. Tengok. Kipas. Ni dia punya bateri. Dia ada 2 mode ya, Rik. Yang ni slow sikit. Yang ni laju. Tapi bunyi dia kuat lah. Sangat kuat bunyi dia. Ni manual adjust lah. Kalau nak ke atas, ke bawah manual adjust. Manual adjust. Kalau kipas cantik mak, tengok mak kipas cantik ni. Ni kipas dia cantik tapi angin ni tak kuat. Dia smooth dia bunyi. Kalau untuk anak tidur tu boleh lah ni. Hello, sini. Kita pakai Ulanzi ni tripod. Sini okey. Gegar. Ulanzi, duk elok sikit. Nak ni nak tutup lah. Mana tutup? Yang ni tak kuat bunyi dia macam tu je. Yang ni dia boleh rotate, dia boleh pusing. Hitam. Nampak kipas hitam. Hitam Yang mana? ni dia smooth dia bunyi dia. Nampak dia boleh pusing tak? Nanti aku letak Sorry lah Camerina tak untuk jauh saya nak pakai Ulanzi punya tripod yang ada sensor stick tu. Dia terpening-pening nak ikut siapa. Sini. Sini. Ikut sini. Oh dia kena kapak tangan. Nampak tak ni? rapat lah. Letak je bawah. Orang yang tak panik. Terus kat belakang sini camping fan. Tak. Smooth dia ada kayu. Dia ada kayu dia kat bawah domestik kat bawah ni. Dia kat bawah. Hai, Ina nak unbox beg Ulanzi lah. Ina guna buat apa? Ini ke mana-mana Ina bawa case bagi Ina buat konten kan. So, ni beg dia. Bawah ni boleh buat 2 tripod. Satu yang tripod tengah guna tu ada 2 tripod boleh muat. Takut suara tak clear jadi kita ambil kita punya ni. Pakai dulu si boya ni. Pakai dulu si boya. Letak kat sini. So, dia punya transmitter sebentar ni. Mau cocok transmitter. Ya, okey dah. Unbox. Bukan unbox. Kita tengok Ina guna untuk apa. Bawah ni boleh muat 2 tripod. Ya. Iya, dia dah kata. Dalam ni Ina letak, Ina bukan ada kamera pun. Just letak barang syuting. Kita keluar semua lampu. Lighting Ina selalu guna. Ni Ina punya Ulanzi adapter. Boleh charge macam-macam. Handphone boleh, laptop boleh. Dan lighting juga, backup lighting Ina. Ni ada warna kuning semua ada. Yang ni satu colour je putih tadi. Yang ni warna kuning semua ada colour dia. Ada power bank. Ulanzi juga power bank 220,000 mAh. Ni bateri untuk lighting Ina. Apa lagi dalam dia? Apa ni Ina? Banyaknya barang apa ni? Ni Ina punya tools untuk kamera lah. Ada kabel. Tak lagi kena susun balik mak. Lepas tu ada apa? Ulanzi punya stick. Trek. Ni magnetic. Oh, ada bateri, pelbagai jenis bateri. Apa lagi nak letak? Ada screen block. Tapi ni bukan Ulanzi lah, ni cuma ni screen yang dia Ina pakai kat sana. Nanti kamera depan ni screen pemirror dekat sini. Ada screen. Okay. Ulanzi punya lighting juga, selfie light. Yang Ina letak lah, banyaknya lighting. Sekejap belakang sikit. Tu je yang letak. Belakang. Ni apa ni? Ni ada benda. Oh, ni charger. Charger untuk ada poket tadi. Cantik kan? Bag dia water resistant. Lawa bag dia. Okay, ni nak shoot. Banyaknya produk ni pun Ulanzi juga. Macam sana. Mana? Lupa nak share. Yang ini Ulanzi punya suction ni dengan lighting ni senang je nak simpan. Dia boleh simpan dalam beg ataupun kat luar. Dia macam ni. Ada ketak ni. Korang boleh ni bag. Let's say this is your bag. Korang buat macam ni. Boleh masuk kat sini. Boleh simpan macam tu. Ni apa? Macam tu. Gator ni pun sama. Dia punya tripod pun sama macam ni. Boleh simpan juga begitu. Gator nampak apa tidak? Nak kongsi lagi tu. Kalau Ina pergi camping ke
Kat rumah pun guna juga untuk letak ais. Ais cooler box daripada Testo. Yang ini saiz 6.6 liter. Dia ada dua saiz tau. Saiz 5 liter dengan 6.6 liter. Nak ambil yang 6. Okey, sekejap. Dia macam ni. Boleh letak banyak ais. Ni dalam dia korang tengok. Please. Hello. Come here. Excuse me, I'm here. Excuse me, I'm here. I'm here. I'm here. Sini. Kita pakai Ulanzi punya tripod yang ada tu. This one. I want to show you this. Cooler box daripada Testo. Boleh letak ais macam ni. Kita orang macam sekarang Ina nak letak Mami adik buka air. Kita letak air macam ni pun boleh, ataupun nak ais dia. Kita orang tak ramai pun kita nak letak air. Kita air. Mami letak sekejap. Saya betulkan. Bagi ais pindan-pindan dia. Kita tak ramai pun. 4 orang hari ni dah hari ni. Give me. Okay. Mami nak letak dalam ni. Cepat. Oh, jangan campak, tak elok. Lambatlah Reza. Tak, nanti adik ambil dalam ni sejuk. Gaduh pula dengan Reza. Dah gaduh. Susah nak ni. Tak nak kawan Reza. Dia tak bagi. So, ni korang tutup je. Dekat. Ya. Kalau macam ni dah lock. Adik tak elok tau campak macam ni. Ni minuman berdosa. Allah marah. Kalau macam ni tak ketat, dia tak boleh buka sebab dia dah lock. Sebab dia dah lock, jangan risau. Dia ketat je tau. Tak, kalau korang nak buka macam ni pun tak boleh lagi. Korang kena hadap ke sini, baru dia boleh buka. Baru dia boleh ambil air korang pergi camping, air sejuk. Ada dua saiz, 6.6 liter dan juga 5 liter. Yang ini 6. Okay. Dia punya ni kena, kalau guna tak boleh tertutup ke mak? Ni tak boleh tertutup. So kita orang baringkan. Kita try. Sekejap. On dia mana sedap Mami fikir? Ni kot. Atas sekali. Atas sekali ya? Madu mawar ada Okay, kat ni situ, on. Mak. Cik nak tengok. Madu mawar ada kat situ. So, ni yang mana ni? Ni yang power AC1, AC2, AC2 kot. Mawar ada kat situ lah, Mak. Tengah. Oh, yang tengah-tengah. Okay. So, Mak. ya. Mawar Tu. ada kat situ. Ni adapter Ugreenina. So, kita tengah guna 2. Lagi satu kat tengah cocok apa? Ni? Biru ni. Oh, okey. Nina ada 5. Di sini ada 5. So, yang tengah guna 2. Bukan, satu je. Nampak yang ni. Yang tu satu ni dia cocok wire tapi dia tak gerak pun. Yang ni Nina tengah charge kipas. Ni. Ada berhenti. Mak. 59. Mak, dia pun tak jauh. Tadi jam 8 Mak. Nak kongsi antara gadget yang Ina guna untuk buat konten. From Ulanzi. Ina mesti barang Ina banyak daripada Ulanzi. This one selfie stick, magnetic selfie stick. Yang ini boleh gantung dekat beg macam tu. Dia magnetic depan dan belakang. Maksudnya depan belakang dua-dua boleh magnet. Nampak ni? Depan dan belakang boleh melekat magnetic. Ini Ina punya suction cup. Ini Ina punya lighting. So cara guna dia sampai ni je, habis panjang dia. Dia habis panjang. Macam ni. Dan dia boleh macam ni. Letak phone dekat sini, kepinjam phone narik. Macam tu. Tiba korang nak lighting kan. Kalau nak lighting, letak kan. Nampak dia depan belakang magnet. Boleh letak lighting. So ini lighting Ina. Lighting ni korang boleh color ke korang lah. Dia boleh pusing tau lighting ni. Lighting ni pun ada mirror. Boleh tengok korang kat mana. Macam tu. Ina pasang lighting sekejap. Tak tahu lah Ina dah charge ke belum. Pasang lighting rasa kalau malam nak selfie macam ni. Gitu. Arif gelak. Lighting dia boleh tukar mood. Silau ni, sorry. Saya tutup lighting sebab saya silau. Dia ada colour putih, colour macam-macam colour. Air putih, colour warm. Nak off red, pening kepala kat tengah. Sekejap. Cakap lama kot. Saya dah pun silau. Okay dah. So maksudnya selfie stick ni dia korang boleh magnet lagi benda yang boleh melekat kat sini. Macam nak guna
lampu ni boleh, kalau tak nak guna lampu boleh cabut je begitu. Dan dia ada kaki lah macam ni. Boleh tak suara tu boleh stand dekat meja. Tapi ni dia tak tinggi lah, dia just untuk pegang-pegang macam ni. Yang tinggi punya yang lain. Ina tak beli yang magnetic punya yang tinggi. Yang lain tripod biasa je, tapi ada tripod yang boleh detect pergerakan tu. Tak pernah dia tak bagi. Okey, dah masukkan balik ni. Gemuk sangat tadi kan. Memang ni yang keras. Oh, memang dia yang keras. Ya Allah, penat gila. Tengok macam ni barang. Ini harta pusaka saya, barang-barang syuting. Tengok macam ni kat tripod kat bawah tu boleh letak dua. Satu tas satu berdua. Kita kat poket. Kita tengok depan pula Arif. Ni orang kuat kita.